Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul Zaman daripada MyCare, Humanitarian Care Malaysia. Kita sedia maklum genosid di Gaza telah menyebabkan hampir 70,000 nyawa rakyat Gaza terkorban dan ratusan lagi tercedera. Kita juga maklum hampir 2 juta penduduk kehilangan tempat tinggal akibat pengumuman besar-besaran oleh tentera Zionis laknatullah. Sejak 7 Oktober 2023 dengan sokongan rakyat Malaysia, MyCare telah berjaya menyalurkan lebih kurang 28 juta ringgit kepada rakyat Palestin. Dengan kemasukan fasa baru, InsyaAllah dengan gencatan senjata, MyCare sedang bersiap sedia untuk melaksanakan bantuan dan projek-projek pemulihan fasa awal di Gaza. Fokus kami untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang ketika ini adalah yang pertama untuk menyediakan bekalan makanan yang mencukupi, termasuk susu formula untuk bayi-bayi dan kanak-kanak. Menyediakan bekalan air bersih melalui pemulihan perigi ataupun mewujudkan perigi-perigi baru dengan galian-galian dan tempat-tempat yang sesuai untuk menggali air dan sebagainya. Menyediakan kemah-kemah 500 buah yang telah kita sediakan 2 tahun lepas telah lusuh, yang perlu kita perbaharui dan mewujudkan perkemahan-perkemahan yang baru untuk menghadapi musim sejuk yang akan datang dalam beberapa minggu saja lagi. Dan juga untuk memulihkan sektor kesihatan, penubuhan klinik-klinik bergerak yang dapat menyantuni mereka-mereka yang tidak dapat berjalan ke tempat pusat-pusat kesihatan. So we will have to go to them rather than diorang datang kepada kita. Yang terakhir, untuk memulihkan sektor pendidikan kanak-kanak yang telah tidak dapat menghadiri sekolah-sekolah formal selama 2 tahun. Bagaimana kita nak mencadangkan supaya diadakan satu kelas-kelas bergerak atau kelas-kelas sementara sehingga bangunan-bangunan dapat didirikan dengan sempurnanya, insya-Allah. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, agar rakyat Palestin dapat bangkit semula secara bermaruah dengan penuh harapan. Justru bagi pihak MyCare, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, kaum dan pelbagai latar belakang untuk bersama-sama MyCare dalam usaha untuk menjayakan misi bantuan ini. Setiap doa, setiap sumbangan dan setiap sokongan daripada kita ini memberi erti yang amat mendalam bagi rakyat Palestin. Bersama kita cipta perubahan ini, insya-Allah, dari Malaysia untuk Palestin, nurturing humanity, making a difference.